Perdana Menteri turut menegaskan negeri-negeri pembangkang tidak pernah dianaktirikan. Buktinya, peruntukan kepada Kelantan meningkat 30% tahun lepas kepada 762 juta ringgit berbanding 588 juta ringgit pada 2023. Peruntukan kepada Terengganu juga mencatat kenaikan 28% kepada 2.02 bilion ringgit tahun lepas berbanding 1.57 bilion ringgit tahun sebelumnya. Hasil Kelantan tentu kita tahu terbatas. Kalau kita nak ungkit umpamanya, kalau hasil Kelantan sedikit, kita belanja sedikit, tak boleh. Sebab masalah banjir besar di Kelantan. Masalah air belum selesai. Masalah lebuh raya dan jalan, semua kena selesaikan. Masalah petani miskin, nelayan, kita harus bantu. Dari sebab itu, saya nak sebut di sini bahawa untuk Kelantan, hasil yang diterima daripada kerajaan persekutuan itu lebih daripada hasil yang diperolehi oleh negeri, termasuk dari wang ihsan. Selain itu, Kerajaan Madani turut meluluskan peruntukan program basmi kemiskinan berjumlah 25 juta ringgit untuk Kelantan dan 60 juta ringgit bagi Terengganu tahun ini.